A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu ayah, tuan puan, adik kakak yang saya hormati, yang Allah rahmati sekalian? Apa khabar? Boleh ke tulis dekat ruangan komen? Sihat ke? Sihat ke tengah hari ini? Dah makan ke? Apa khabar semua? Selamat datang ke Rumah Dakwah Digital Center yang menghidangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Selamat datang semua. Salam pengenalan. Saya Khadijah Luqman akan bersiaran langsung di Rumah Dakwah Digital Center selama 1 jam. Saya baru je live. Kan? Baru 1 minit live. Selamat datang semua ibu ayah. Jangan lari. Baru 1 minit lah, baru bagi salam. Waalaikumsalam, cabut lari dulu ke rumah orang lain. Okey, bantu saya yang baru masuk, tap-tap skrin dulu, boleh ke? Tap-tap skrin, kita panggil kawan kita. Dan yang dah masuk live, boleh tak tekan share dulu? Boleh tak bantu saya tekan butang share, lepas tu tekan tap-tap skrin. Kita panggil lagi, kan, tap-tap tu dia macam panggil-panggil lah kan, panggil-panggil kawan-kawan kita. Alhamdulillah hari ni kita nak teruskan lagi topik kita di bawah payung terapi Quran. Siapa yang istiqamah kat sini, Masya Allah, kita nampak orang yang sama, kan. Selamat datang semua. Okay, Alhamdulillah. Kita teruskan lagi sesi perkongsian kita pada tengah hari ini. Kita nak kongsi di bawah topik payung terapi Quran. Masih lagi di bawah topik hati. Siapa yang ikuti lah sebelum ni, dah berapa hari dah kita menyentuh topik hati. Topik hati. Okay, ibu ayah, tuan puan yang baru masuk, bantu saya dulu tap-tap skrin, boleh ke? Kita mula lagi 1 minit. 1 minit, insya-Allah. Okay, bantu saya tap-tap skrin dulu. Tap-tap skrin dan juga tekan butang share, boleh? Tekan butang share. Siapa yang baru masuk live, boleh tekan butang share dulu, boleh dekat bawah ni, tekan je copy link. Okay, bagi saya minum air dulu. Okay, ibu ayah, waktu tengah hari ni mungkin ada ibu ayah yang santai-santai di rumah kan. Kalau yang bekerja tu tak pastilah, boleh tengok ke tak ni kan. Bismillah. Mungkin ada yang bekerja di rumah sambil-sambil dengar, sambil-sambil buat kerja. Mungkin ada ibu ayah yang buat kerja dekat rumah. Urusan rumah, mungkin lipat baju ke, mop lantai ke, sapu lantai. Boleh lah sambil-sambil kita mendengar majlis perkongsian ilmu pada tengah hari ini, insya-Allah. Macam mana cuaca di tempat ibu ayah, tuan puan sekalian? Cuba komen, panas ke, hujan ke? Cikgu Aina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana cuaca dekat tempat Cikgu Aina? Kan, saya dia macam orang kata apa, lit-lit. Lit-lit dia bahang. Okay, kat sini sama juga Siapa di Selangor? Di Selangor ni, di tempat saya ni macam tengah ni lah, bukan macam, memang tengah lit-lit lah. Panas, rasa-rasa bahang. Macam mana ibu ayah yang lain, tuan puan yang lain di negeri masing-masing, macam mana? Panas juga ke? InsyaAllah. Betul Cikgu Aina, jemurannya cepat kering, Alhamdulillah. Memang sebelum ni bila sidai baju tu rasa macam lambat nak kering ni bila sidai je dengan dia punya bahang tu, baju tu bila kita pegang macam rasa lagi panas cikgu dekat Gombak bila kita pegang je baju tu dah tak lembap, tak adalah macam sejuk-sejuk kan. Sebelum ni mungkin ada sejuk-sejuk sikit kan, tapi kali ni dia tak sejuk. Dia rasa hangat baju tu. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung terus topik kita lah kita hormati bagi yang dah pun masuk lebih awal. Kita tak nak yang dah masuk menunggu lebih lama. Marilah kita teruskan sesi perkongsian kita pada tengah hari ini. Topiknya adalah cerita, kita sambung cerita semalam siapa yang ikut cerita sebelum-sebelum ni, saya continue lah teruskan lagi sebab tak habis pun lagi ni, iaitu di bawah topik sebab-sebab hati kita berpenyakit. Hati kita
berpenyakit. Okey, sambil-sambil tu boleh tap-tap skrin dan juga tekan butang share dekat bawah. Terima kasih semua ibu ayah yang budiman. Tu suri rumah Abdul Afiq dah masuk. Masya-Allah. Okey, terima kasih semua. Jom kita teruskan. Kita teruskan. Terima kasih yang dah masuk. Okey, sambil-sambil tu boleh bantu saya tap-tap skrin. Okey, hari ni saya nak share satu perkara lah. Kalau semalam kita dah go through ada 2 kalau tak silap saya kalau 2 kan. Punca-punca hati kita berpenyakit antaranya adalah percakapan yang berlebihan, kan. Okay, jadi hari ni kita nak recap sedikit lah. Mungkin semalam ada yang tak masuk, kan. Mungkin hari ni baru masuk. Dia cerita pasal apa ni? Marilah kita recap. Orang kata rezeki lah. Rezeki ibu ayah tuan puan yang dapat masuk pada tengah hari ni. Ya, walaupun semalam tak dapat follow, walaupun semalam duduk sekerat je, dah baru sekerat masuk, scroll dah. Kan? Okay. It's okay. Kita recap sedikit boleh ya? InsyaAllah. Okay, baik. Semalam kita pergi kepada percakapan yang berlebihan boleh membawa kepada hati kita berpenyakit. Ingat tu, hati kita ni mudah dijangkiti pelbagai penyakit batin. Ingat tu. Pelbagai penyakit batin. Penyakit batin ni macam mana? Hasad dengki. Lagi? Syakwa sangka. Lagi? Yang berkaitan dengan hati lah. Sakit hati. Kan? Sakit hati. Tu semua penyakit hati ni. Jadi antara punca hati rosak ialah percakapan yang berlebihan. Bukan sekadar banyak bercakap je. Tapi kita tengok jugalah jenis percakapan dia ni. Dia cakap pasal apa. Bukan kita nak pukul taram semua. Pukul rata semua. Ni cakap banyak ni memang hati dia banyak penyakit. Bukan begitu. Tetapi ada jenis-jenis percakapan yang boleh membawa kepada hati itu berpenyakit. Apakah contoh-contohnya? Mengumpat, mengeluh, lagi mengeji, lagi bergaduh, berbalah, samalah bergaduh, berbalah, bersengketa, lagi bercakap perkara yang sia-sia. Tu semua jenis percakapan yang boleh membawa kepada hati kita berpenyakit. Sekarang ni kita rasa macam takut nak buat dosa besar kan. Kita ingat dosa besar tu minum arak dan juga berjudi. Rupa-rupanya dosa besar yang paling dekat dengan kita dan senang untuk kita buat adalah dosa yang datangnya daripada lidah yang kita buat hari-hari. Kan? Lidah ni lah salah satu pintu kepada penyakit yang akan hinggap ke dalam hati kita. Okay. So, jadi kita ni bukannya tak baik kan. Cuma kita ni tak sedar apa yang boleh merosakkan hati kita. Setuju tak? Cuba komen setuju. Kalau setuju, komen setuju. Kan? Kita ni mungkin tak sedar apa yang sedang merosakkan hati kita. Yelah. Kita kan bukannya semua perkara kita boleh dalam keadaan conscious, kita sedar kan. Mungkin sometimes kita terlepas kan. Tak sengaja ke kan. Betul tak? Setuju tak saya cakap? Yelah macam saya kan. Lagi-lagi orang yang selalu bercakap kan. Bila orang yang bercakap ni lagilah kadang-kadang terlepas tanpa kita perasan. Rupa-rupanya itu rupanya kita tengah yalah mungkin ada unsur mengata ke, mengumpat ke, mengeji ke kan. Allahualam. Kita pun tak tahu kan. Terlepas. Okay, terima kasih semua. Sambil-sambil tu tap-tap skrin. Jangan lupa tekan butang share. Jangan lupa kita dapatkan Masya Allah Tabarakallah. Terima kasih semua ibu ayah tuan puan yang budiman. 1K dah. Kan. Terima kasih. Jom kita teruskan lagi. Jadi kita dah tahu dah, hati ni mudah dijangkiti pelbagai penyakit. Antara salah satunya adalah cakap yang berlebihan. Contohnya bukan semua percakapan. Kalau suami kata dah makan ke belum? Jawablah dah makan. Janganlah kata okay. Suami kata dah makan ke belum? Kan? Kan? Dia pakai bahasa isyarat je. Kan? Pakai bahasa isyarat. Dah maksudnya. Kan? Lepas tu cakap dengan suami pula. Gitu pula kan. Macam mana ni dah jadi nak kata orang kata orang bisu bukan, tapi
bila dia dah belajar ni tiba-tiba pelik je kan perangainya. Okay, bukan Jadi kita kena tahulah mana satu percakapan kita yang tidak sepatutnya, yang sia-sia, kita kurang-kurangkan macam tu. Okay, boleh Ibu Ayah, Tuan Puan, insyaAllah. Okay, jadi semalam kita pun dah go through, salah satunya adalah ada hadis tentang apa? Tentang percakapan tu kan. Antaranya adalah di antara keelokan Islam, seseorang ialah meninggalkan melakukan perkara yang tidak perlu. Maksudnya kalau rasa macam percakapan tu tak perlu, tinggalkan. Itulah keelokannya. Nabi sebut di antara keelokan Islam. Jadi kita kena tinggalkan perkara yang tidak perlu. Okey. Kemudian, apa lagi yang boleh menyebabkan hati kita berpenyakit? Yang kedua adalah penglihatan yang berlebihan. Pandangan mata yang kita tidak kawal. Kan kita tengok, kita duk merayap. Mata kita ni duk merayap suka hati tanpa ada kawalan. Ada hadis Nabi kata apa? Pandangan mata itu adalah salah satu daripada anak panah iblis. Tengok tu. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepadaku, aku akan gantikannya dengan iman yang dirasai kemanisannya di dalam hati. Masya Allah. Jadi kita tahu dah, ni pandangan aku meliar sangat ni. Dan pandangan inilah salah satu daripada anak panah iblis. Kadang-kadang memang kita tak cari pun. Cuma kita je yang tak jaga. Kita je tak jaga. Sebab kita tak boleh nak kawal kan. Kita tak boleh nak kawal persekitaran kita itu ada apa. Kan mungkin terpampangnya aurat-aurat manusia lain tu secara berleluasa di hadapan mata kita bila mana kita pergi ke pasar raya, kan? Pergi ke mall, tak kisahlah pergi ke mana saja. Jadi kita tak boleh nak kawal perkara tersebut. Apa yang kita boleh kawal? Mata, pandangan mata kita. That's why ada ayat Quran tentang menjaga pandangan mata. Dalam surah apa? Surah An-Nur. Kan? Surah An-Nur. Ayat ke-24 kalau tak silap saya. Sekejap, kita tengok dulu. Kan? Surah An-Nur pun Allah dah berpesan untuk apa? Tundukkan pandangan mata kita. Kan? Ayat ke berapa? Ayat ke 21 ya. Okay, ayat yang ke 30. Surah An-Nur ayat yang ke 30. Apa terjemahan dia? Katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Nampak? Ada suruhan daripada Allah untuk menundukkan pandangan. Lelaki je tunduk pandangan. Perempuan ada tak? Ada. Ayat ke berapa? Ayat seterusnya, ayat 31. Lagi panjang daripada ayat 30. Ayat 30 tadi kontot je. Ayat 31 tu panjang sikit. Ni untuk perempuan. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya iaitu auratnya kecuali yang biasa terlihat. Apa yang biasa terlihat? Tapak tangan, wajah, kan? Itu yang biasa terlihat. Kecuali ni maksudnya selain tu boleh dilibat, maksudnya siapa yang boleh lihat, kan? Kecuali kepada siapa? Kepada suaminya atau ayah mereka atau ayah suami mereka. Ni panjang ni. Ini adalah ayat 31 ini menceritakan tentang dengan siapa aurat seorang wanita itu dibolehkan. Nanti boleh go through ayat 31. Okey, boleh ya? Tapi saya nak sentuh tadi tentang apa? Allah dah pesan untuk kita jaga pandangan. Bukan lelaki je kena jaga pandangan. Perempuan juga, bahkan jaga auratnya, kan? Sebab kerana apa? Pandangan itu adalah anak panah iblis. Ingat tu.
Kan memang kita tak cari pun kan. Saya yakin kita semua ni kita tak cari pun. Kadang-kadang benda tu yalah terpampang kan. Terpapar, terpampang, terdedah kan. Apa yang kita boleh kawal? Iaitu pandangan mata kita alihkan, ataupun sebab tu dalam ayat surah An-Nur tadi, tundukkan pandangan. Boleh? Mudah kan ayat tu? Alhamdulillah. Kita baca terjemahan pun kita faham dah. Oh, kena tundukkan pandangan. Apa tak reti tundukkan pandangan kan? Maksudnya alihkanlah pandangan itu ke tempat yang lain. Sebab bila mata kita tak jaga, inilah sebenarnya pintu utama masuk ke dalam hati kita ni. Ini pintu utama hati kita ni di sini dulu. Kat mana masuknya? Di sini. Sebelum masuk ke dalam hati, dia akan masuk di sini dulu. Ini bagi orang yang celik mata. Masuknya di mana? Di sini dulu. Jadi bila masuk sini, dia membuka pintu ini, pintu besar orang kata, pintu paling besar lah lobi, pintu lobi di sini. Dan dia akan masuk ke dalam hati. Dan akhirnya, apa berlaku? Bila kita mula-mula kita scroll je. Kita tertengok. Lepas tu kita tengok balik. Ni jadinya. Mula scroll, dia lalu. Lepas tu, pergi tengok lagi. Lepas tu, ulang balik. Kan, replay. Akhirnya hati kita menjadi gelap. Ingat semalam saya bagi analogi hati kita seperti balang kaca. Balang kaca ini bila kita masukkan benda-benda yang gelap kan, lama-lama dia menjadi hitam, dia menjadi gelap. Kaca tu jadi kabur, jadi gelap, dah tak nampak kejernihannya. Itulah umpama hati. Kerana hati yang gelap, dia telah pun memasukkan benda-benda yang buruk. Salah satunya adalah daripada pandangan mata. Kan? Akhirnya hati kita menjadi gelap. Jadi berapa jam sebenarnya kita scroll tanpa sedar ni? Berapa jam sebenarnya? Kadang-kadang yelah kan kat dunia media sosial kan, lagi-lagi di TikTok. Saya yakin sekiranya kita scroll benda-benda yang baik, FYP kita akan muncul perkara-perkara yang baik. Betul tak cakap saya? Betul tak? Siapa setuju? Siapa pernah buat? Kalau kita punya akaun personal TikTok kita ni, ataupun Instagram, Facebook saya tak pasti macam mana. Tapi yang saya ingat di Instagram dan juga TikTok ni, sekiranya kita scroll perkara yang kita suka lihat lah. Contohlah, kita ni orang yang suka dengan majlis ilmu. Kan? Kita dah pernah tengok orang kata apa, short video majlis ilmu. Ustaz ni, syekh ni, ustazah ni kita tengok sharing dari motivasi daripada Quran, tadabbur Quran. FYP kita adalah berkisah tentang itu saja. Betul tak? Siapa pernah buat? Dekat dia punya media sosial, kat TikTok terutamanya. Di IG pun sama. Bila kita ini melihat sama juga perkara konten-konten yang baik, kalau kita tengok tak tahu di IG panggil FYP ke apa, tapi kalau kita tengok home kita, kan dia akan bagi macam general punya orang kata konten kan. Dan di situ kita dapat lihat kebanyakan kontennya adalah berkisah tentang apa yang kita selalu lihat. Jadi cuba kita tengok kita punya FYP banyak lalu kisah apa, cerita apa. Kan. Jadi kita kena, yalah mungkin sebelum ni kita ada scroll benda yang tak berapa elok ke apa, jadi kita betulkan kembali kita punya FYP tu supaya yang datang tu FYP konten-konten yang baik. Kan, insyaAllah lebih terjaga. Kan? So insyaAllah hati kita ni, dia bukan rosak sekaligus, tapi dia akan rosak perlahan-lahan melalui percakapan berlebihan. Kedua, pandangan mata yang tidak dijaga. Ibu ayah yang duduk dekat luar jemput masuk. Algoritmnya memang macam tu. Kan, saya rasa begitulah. Sebab bila saya tengok, sebab kalau kita tengok TikTok kita dan pasangan kita berbeza. Tak percaya cuba tengok. Okay. Bukanlah nak check ke apa kan. Cuba tengok pasangan kita punya
orang kata apa, FYP dia, konten-konten dia. Kalau contoh dia orang yang suka tengok barang-barang memancing. Contohlah kan, husband kita suka tengok aktiviti mancing ikan, aktiviti lasak sukan kan. Suka tengok bola. FYP dia akan, kalau kita tengok, akan berkisar perkara yang sama. Bola, alat sukan, memancing ikan. Kan? Benda-benda tu dia akan main. Kan? Jadi algoritma di media sosial dia dah setting macam tu kan. Sama juga macam kita kan. Jadi kalau kita nak tengok yang elok, benda-benda yang lalu yang elok, jadi kita kena mulakan dengan tengok benda yang elok dululah. Kalau kita kadang yang mengundang FYP kita nampak rasa macam apa hal aurat betul dedah sana sini paling banyak. Rupa-rupanya aku ni selalu tengok bulan lagi media panas, ikat limau, yang sensasi-sensasi tu. Bila selalu tengok Beautiful Nara lagi cuba senaraikan URTV, ada ke URTV? Kan tu zaman lama zaman saya masa sekolah menengah. Jadi bila kita banyak tengok media-media sosial, orang kata apa, kisah-kisah sensasi, kita punya FYP pun lebih kurang lah. Lebih kurang gitulah. Kalau kita buka je jumpa cerita ni. Kan. So saya ulang balik, kita ni bukanlah tak baik, cuma kita tak sedar apa perkara yang merosakkan hati kita. Jadi hari ni kita dapat belajar dah. Rupa-rupanya daripada cakap yang berlebihan, pandangan mata yang tidak terjaga, boleh merosakkan hati. Kemudian apakah punca ketiga yang boleh menyebabkan hati kita rosak? Iaitu pergaulan berlebihan. Pergaulan ni sekarang ni kita masuk satu punca yang barangkali kita semua tak sedar benda ni. Pergaulan yang berlebihan. Salah ke saya bergaul? Salah ke saya bergaul? Mari kita tengok pergaulan yang macam mana boleh menjadikan hati kita bertambah sakit dan berpenyakit. Jom kita tengok. Pergaulan yang berlebihan merupakan penyakit yang mengundang pelbagai perkara keji kepada hati kita. Jadi berapa banyak pergaulan dan interaksi yang berlebihan menghancurkan nikmat dan mencetuskan permusuhan. Cuba kita tengok kat media sosial ni. Mula-mula dia maksudnya dia bergaul lah. Mungkin dia berkawan. Maksud bergaul tu faham Dia berkawan dengan ni. Tapi tuk dia jadi penyondol rupanya. Memecah mencerai beraikan keluarga kawannya. Ada ke tak kisah ni? Cuba komen. Ada tak? Pernah nampak tak? Kan? Pernah baca tak kisah ni? Kotlah semua FYP-nya elok-elok sahaja. Kan jadi tak lalu kisah-kisah macam ni. Kan ini FYP saya je. Agaknya yang lalu macam ni. Kisah-kisah dia macam Beautiful Nara, lagi sirap limau, lagi apa yang orang kata sensasi-sensasi ni, media-media online yang sensasi ni, kan. Pernah tak kita tengok macam tu? Mula-mula dia bergaul sebagai rakan, akhirnya jadi penyondol kepada rumah tangga kawan dia. Cerita dalam TV banyak. Betul? Ni kalau drama ni. Kan? Drama banyak. Jadi pergaulan yang berlebihan itu dia mengundang penyesalan yang besar, bukan sekadar kat dunia tetapi akhirat. Nampak? Kesan yang ditimbulkan oleh pergaulan yang berlebihan ini boleh mengotorkan hati kita. Siapa yang kotorkan? Manusia lah. Manusia yang mengotorkan, menghitamkan dan boleh menjadikan apa? Tu yang saya sebut tadi, bercerai-berai, gelisah, keluh kesah, boleh jadi lemah. Itu sebab pergaulan yang berlebihan. Tak salah kalau bukan semua pergaulan tu salah. Nanti duk salah faham. Minta maaf lah, aku memang tak boleh kawan dengan kau ni. Ni hari terakhir kita berkawan. Sudah lain macam dia. Sejak dia masuk dakwah digital center punya TikTok ni, dia putuskan hubungan kawan dia. Kan sebab apa? Tadi aku tengok dekat dakwah digital center, dia kata tak boleh bergaul. Bahaya untuk dunia dan akhirat. Habis dia putus kawan semua. Lepas tu dia scroll tempat lain. Dah dia dengar yang sekerat tu je lah. Suruh putuskan silaturahim.
Okay. Jadi bukan semua pergaulan tu salah. Marilah kita tengok macam mana dan bentuk pergaulan yang macam mana boleh menyebabkan hati berpenyakit. Pergaulan yang berlebihan yang macam mana yang boleh merosakkan hati, boleh membawa penyesalan, boleh membawa kegelisahan, keluh kesah, lemah. Itu dia punya kesan kepada hati dan jiwa kita. Jadi kita nak tengok satu kisah dulu. Satu kisah. Dalam sejarah, Abu Talib dia tetap mempertahankan agama nenek moyangnya dan enggan dia menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ingat lagi kisah Abu Talib yang berpegang teguh dengan ajaran nenek moyangnya dan dia tidak mahu menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Disebabkan oleh apa? Ini kisah pada zaman Nabi. Abu Talib ni siapa? Cuba komen. Siapa Abu Talib ni? Cuba teka, siapa Abu Talib pada zaman Rasulullah? Siapakah dia Abu Talib di sisi Rasulullah? Siapakah dia? Cuba komen. Saya nak masuk kisah tentang Abu Talib ni. Okey, ingat ke? Ingat ke tak ingat? Siapakah Abu Talib? Abu Talib adalah bapa, saudara Nabi. Betul Puan Zadia? Ya, pak saudara dia. Pak menakan dia. Betul ke? Pak menakan pak saudara lah pak saudara dia. Jadi ingat tak kita akan kisah pak saudara Nabi ni? Dia adalah orang yang rapat dengan Nabi. Dia sayang Nabi, betul tak? Abu Talib ni dia sayang Nabi. Dia rapat dengan Nabi. Tetapi Abu Talib adalah susuk tubuh yang tidak mengikut agama Nabi. Nampak tak? Dia baik dengan Nabi kan? Cuma satu je. Dia tak ikut kepada agama Nabi untuk menyembah Allah. Malah dia tetap dengan agama nenek moyangnya kerana apa? Kalau pernah tengok cerita kartun, kalau kita tengok ada cerita kartun pasal Abu Talib ni, kalau kita nampak dia ilustrasikan Abu Talib dekat terbaring di atas katil yang tengah sakit. Nabi mengajak untuk masuk berdakwah, mengajak pakciknya ni Abu Talib untuk masuk Islam, tetapi dalam masa yang sama dia dipengaruhi oleh rakan-rakannya, terpengaruh dengan rakan-rakannya. Pembesar ialah Abu Talib ni kan keluarganya keluarga orang kata apa, keluarga besar-besar kan, kabilah-kabilah, maksudnya ada status yang tinggi. Jadi kawan-kawannya ni mempengaruhi Abu Talib melebihi Nabi Muhammad. Jadi apa yang berlaku? Maka Abu Talib tidak mengikut ajaran agama Nabi. Nampak tak? Terpengaruh dengan rakan-rakan. Tak boleh nak buat apa dah. Sehingga kan membuatkan beliau enggan mengucap kalimah syahadah. Jadi sebab tu kita kena ingat, pergaulan yang berlebihan boleh mengundang rasa penyesalan yang tidak berkesudahan dekat akhirat kelak. Mari kita tengok satu surah. Tolong type dekat ruangan komen surah ni. Surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Mari sama-sama kita lihat apa cerita apa dekat ayat ni tentang pergaulan yang berlebihan ni. Okey, saya bacakan terjemahannya. Dan ingatlah perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya, marahkan dirinya sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku dekat dunia dahulu ambil jalan benar bersama Rasul. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tak ambil si dia menjadi sahabat karib. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada jalan peringatan Al-Quran setelah dia sampaikan kepadaku, dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karib. Kisah orang yang menyesal kerana kawan dicatatkan dalam Quran dalam surah Al-Furqan ayat 25 sehingga ayat 27 sehingga 29. Okay. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Sambil-sambil dengar, bantu saya tap-tap skrin, boleh tekan butang share. InsyaAllah, tabarakallah. Terima kasih, jazakumullah khair kepada semua ibu ayah, tuan-puan yang hadir di majlis ilmu pada tengah hari ini. Semoga Allah memberkati dan mempermudahkan urusan ibu ayah, tuan-puan, adik kakak sekalian, insyaAllah. Okay.
Jadi kisah orang yang menyesal ni, dia menggigit jari. Nampak tak? Allah visualizekan. Allah gambarkan bagaimana keadaan penyesalan kamu di akhirat kelak oleh kerana kamu salah pilih kawan je. Dekat dalam surah apa? Surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Allah sebut macam mana keadaannya, iaitu dia menggigit kedua tangannya dan dia marah diri dia sendiri. Dulu dia dekat dunia dia marah orang lain. Kan? Dia caci maki orang lain, tapi dekat akhirat dia marah diri dia sendiri. Dia maki diri dia sendiri. Dia kata apa? Dia menggigit tangan dia, kemudian dia marah kat diri dia sendiri. Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau aku dulu ambil jalan yang benar bersama Rasul. Kemudian dia kat dunia dia celakakan orang, kat akhirat dia celakakan diri dia sendiri. Wahai celakanya aku. Alangkah baiknya kalau aku tak ambil dia jadi sahabat karib aku. Tengok, menyesal dah. Ni skrip-skrip yang Allah dah paparkan. Dah berlaku ke belum? Dah berlaku ke belum ni? Skrip ni? Belum. Tapi Allah rakamkan lebih awal dalam Al-Quran. Supaya apa? Ni, ambil pengajaran ni. Kalau tak buat sekarang, ke akhirat ni, samalah ni. Skrip ni lah yang kau akan bacakan. Wahai Tuhanku, menyesalnya aku ambil dia, celakanya aku ambil dia sebagai kawan. Kan? Kita ni rosak bukan sebab kita jahat. Rupa-rupanya, kita dah duduk terlalu lama dalam circle yang salah. Kan? Cuba kita tengok balik dalam grup WhatsApp kita. Kita banyak grup apa? Cuba kita tengok dalam Facebook kita. Kita banyak duduk dalam grup yang mana? Dalam Telegram kita suka duduk dalam grup mana? Dalam media sosial, kita suka pergi dekat grup-grup yang mana? Cuba kita tengok. Kita tengok daripada sekarang. Jangan sampai kita menyesal dan mencelakakan diri kita di akhirat kelak kerana tersalah pilih. Dah rugi dah. Dah tak boleh nak patah balik dah. Kan? Kita ni cuma tersalah pilih sekali. Jadi dah belajar tak hari ni? Alhamdulillah dah belajar dah tengah hari ni. Lepas ni semak balik kat grup WhatsApp. Aku rasa macam grup WhatsApp ni macam banyak duk mengata orang je. Keluar. Lompatlah daripada situ. Keluarkan diri daripada kumpulan-kumpulan toksik yang akan membawa kita, mengheret kita kepada lembah neraka Jahannam. Kita pun tak nak. Na'uzubillah. Okay? Setuju tak saya cakap? Kawan kita itulah yang mempengaruhi hati kita. Setuju tak? Cuba komen. Kalau setuju, komen setuju. Kawan kita sebenarnya mempengaruhi hati kita. Cuba kita tengok. Kita jumpa kawan kita pagi tadi. Lepas kita jumpa dia je, cuba tengok hati kita. Apa kita rasa? Nak kata kawan ni mempengaruhi diri kita. Tak kisahlah dia baik ke, dia tak berapa baik ke. Cuba ingat balik. Pagi tadi aku jumpa si Minah ni. Kan? Lepas jumpa dia, aku rasa macam seronoknya. Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kita berkata, ya Allah, terima kasih ya Allah bagi aku jalan keluar. Minah, terima kasih lah dapat jumpa dia je terang. Penyuluh jalan. Kan? Alhamdulillah, jumpa Minah rasa macam seronok. Tapi ada orang jumpa kawan dia, lepas dia jumpa kawan dia rasa macam, rasa hati macam tak sedap je. Macam tak best lah. Macam tak best, rasa macam tak sedap, rasa macam berat. Sebab apa? Masa dia jumpa kawan dia tu, dia buat benda tak elok. Dia pergi cakap depan orang lain, mengumpat, mencaci, mengeji orang lain berdua dengan kawan dia. Hati dia rasa tak lain. Hati dia rasa macam tak best, tak syok, tak tenang. Nampak tak? Tu tanda dia kawan ni. Kejap Aduh, gatal lah pulak pukul ni. Okay? Setuju? Kawan kita sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi hati kita. Dan kita ni sebagai kawan, kita kena jadi kawan yang macam mana? Aku nak jadi kawan yang mempengaruhi hati kawan aku itu supaya jadi baik, atau aku nak jadi kawan yang mempengaruhi hati kawan aku tu supaya jadi berpenyakit? Kita lah pilih. Kita pilih. Jadi pergaulan ni umpama dia seperti makanan. Cuba komen. Siapa lapar komen makanan. Pergaulan ini umpama makanan. Ada makanan ni bila kita jumpa kawan kita ni, dia macam best, macam kenyang je, dia macam ubat.
dia macam makanan. Dia rasa sihat. Ni, siapa dapat kawan macam ni, dia beruntung. Dia jumpa kawan dia je, elok-elok dia bersedih kan. Sedih aku malam tadi kan. Aku macam ni kan. Masalah aku macam ni. Jumpa je kawan. Kawan bagi bahu, tumpang untuk dengar. Kawan bagi semangat, bagi support. Habis lepas tu, ya Allah, leganya kan, lega. Siapa pernah rasa macam ni? Komen pernah. Siapa pernah rasa macam ni? Sebelum jumpa kawan tu kan, dia sedih sangat. Kan? Sedih. Yelah, kita ada cabaran kita masing-masing. Kita ada ujian kita masing-masing. Kadang-kadang tak tertanggung. Tapi bila jumpa kawan ajak pergi belanja kan. Lepas tu terluah pula kan, Puan Masyita. Termeluah. Pinjam bahu kau. Aku nak cerita sikit. Kawan pun bagi sakungan, bagi doa. Kau boleh kuat semangat. InsyaAllah Allah bantu keluarkan, tunjukkan jalan untuk kau. Jumpa je kawan tu, balik-balik rasa udah punya semangat. Kan? Terus nampak plan out, jalan keluar macam mana nak jalan keluar bagi cabaran yang dia sedang hadapi tu. Elok-elok sedih, jumpa kawan terus rasa semua. Ni beruntung. Tapi ingat, ada kawan tu dia macam racun. Puan Masyita kan, ada kawan tu dia macam racun. Kawan yang macam racun ni lah, kita kena hati-hati. Dia bukan apa, dia bukan sekadar meracun kita kat TikTok. Dia kata, Masyita beli ni, Masyita cepat, Kak Masyi beli ni. Kan, hari-hari share link sebab dia affiliate. Kan, racun yang ni ke dimaksudkan? Kan, jangan tersilap ni, kita perkataan racun kalau di dunia TikTok ni, racun ni adalah ialah beli-beli barang affiliate kan di TikTok kan. Racun ni suka, aku terracun lagi kan. Baru scroll terracun lagi barang, alah sekadar RM2, RM3, RM4, terracun lagi, beli lagi sampai lagi barang depan rumah kan. Jadi kena ingat, kawan kita juga ataupun kita lah boleh jadi racun. Kawan yang menjadi macam racun. Jadi bahaya sangat-sangat bila mana kita dapat kawan yang suka meracun diri kita. Bila jumpa dia je, habis jumpa dia, aku rasa macam tak sedap, tak best. Mungkin waktu aku jumpa dia tu, dia selalu duk kata pasal orang, selalu duk mengeji orang, maki orang kan, buka aib orang. Kita rasa tak best kan. Okay, sekali lagi saya nak ingatkan, kita sebenarnya ni bukan tak baik. Kita cuma tak sedar perkara apa yang sedang merosakkan hati kita. Betul tak? Kita tak sedar sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, rezeki yang Allah berikan kepada ibu ayah tuan-puan pada tengah hari ni, rezeki dapat masuk live saya di Dakwah Digital Center ni. Kita dah sedar, rupanya macam ni lah yang membuatkan hati aku sakit, membuatkan hati aku rasa macam lelah, penat, gelisah, letih. Rupanya puncanya daripada pergaulan yang apa tadi? Berlebihan. Macam itulah contoh pergaulan yang berlebihan. Berkawan dengan orang yang tidak baik. Okay, boleh? Boleh ke macam tu? Boleh follow? Kan? Sebab kita kena ingat, pergaulan dengan masyarakat dia melibatkan 4 jenis. Apa dia? Pertama, pergaulan yang diibaratkan dia seperti makanan. Okay, seperti makanan. Kemudian contoh seperti makanan ni, siapa kawan yang seperti makanan ni? Dia macam kita dah makan kan hari ni kan, esok kita nak makan lagi, betul tak? Makanan ni kita makan setahun sekali tak? Tak kan? Makanan ni kita makan setiap hari, betul? Ada kawan dia diibaratkan seperti makanan macam ni, kita perlukan setiap hari. Apakah golongan dia? Golongan ni adalah golongan ulama yang menjalankan tugas untuk menasihati Allah, kitab dan juga Rasulnya. Maksudnya golongan para ulama yang menjalankan tugas untuk menasihati masyarakat. Ini diperlukan setiap hari seperti makanan. Ada lagi pergaulan yang diibaratkan seperti ubat. Maksudnya kita ada kan kawan kita jenis yang macam ubat. Kalau aku sakit, aku perlukan dia. Kalau aku rasa macam aku ni tengah tak ada duit, aku kena cari dia lah, pinjam duit dia. Kan? Dia macam ubat diperlukan sahaja. Kan? Maknanya kalau dia sihat,
Dia macam biasa je. Tapi kalau dia sakit, dia memang memerlukan, dia akan berjumpa dengan rakannya. Okay, mungkin untuk perkongsian ke, nasihat, ataupun seumpamanya yang rakan baik dia boleh bantu. Okay, ada lagi pergaulan di masyarakat ni, dia diibaratkan seperti penyakit. Penyakit. Pergaulan ini dia seumpama tidak menguntungkan urusan dunia dan akhirat. Yang ini kita kena jauhi. Kan. Kemudian yang keempat, pergaulan yang diibaratkan seperti kita ni menjerumuskan diri kita sendiri kepada kebinasaan. Kita bergaul dengan orang yang tak ubah seperti makan racun. Bahaya ni. Okay, bahaya orang yang macam ni. Kita kena jauhkan diri kita daripada orang yang seperti racun ni. Mereka ni adalah ahli bid'ah dan sesat. Yang ni seperti racun, kita kena jauhkan bergaul daripada mereka. Pantang ada, ni ada amalan baru ni. Kan ni ada amalan baru yang tak tahu kesahihannya daripada Nabi pun. Nampak tak? Sebab itu setiap amalan yang kita lakukan ini perlulah amalan yang datangnya daripada Nabi. Bukan dibuat-buat. Itu kita kena tengok. Okey, kemudian seterusnya, apa lagi punca-punca sebab hati kita ini berpenyakit? Yang seterusnya, yang keempat adalah makanan berlebihan. Perlu tak kita makan? Hari-hari kita makan tak? Hari-hari kita makan kan? Walaupun kita puasa, kita tetap berbuka dan makan. Kan? Jadi, hati yang berpenyakit ini juga berpunca daripada makanan yang berlebihan. Kita rasa macam biasa je. Kan? Ni ada open house lagi ni, tak habis ni. Betul tak? Ada open house lagi kan kita ni. Tak henti-henti ni. Sambung sampai mungkin Raya Haji. Kita punya open house. Kan? Jadi, kita rasa macam biasa makan berlebihan. Tetapi kita nak lihat satu hadis Nabi sebut tentang, dalam sebuah hadis Nabi, cerita tentang apa ni, mari kita lihat. Saya bacakan hadis Nabi, maksudnya tidak ada satu bekas yang dipenuhkan oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Tengok tu. Cukuplah anak Adam beberapa suapan makanan yang boleh menegakkan sulbinya. Jika perlu juga dilakukan, hendaklah 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk pernafasan. Jadi perut kita ni kita bahagikan 1/3, 1/3, 1/3. Jangan 3/3 dengan makanan. Kita ni ialah open house kan. Jarang jumpa mentarang tu. Kan. Jarang jumpa apa pai sedap betul tu. Kek. Kek lagi pai. Sate kijang kot, sate arnab kan. Jarang jumpa. Jadi kena makan. Kan, jadi maka dia penuhkan perutnya 3/3 dengan makanan. Nabi kata 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 pernafasan. Sebab itulah kalau kita perasan 3/3 dengan makanan kita penuhkan, apa berlaku kat diri kita? Bloated. Betul tak? Kita rasa macam senak kan. Bahasanya senak. Senak perut. Senak. Sebab apa? Penuh dengan makanan. Perut inilah sebenarnya ibu ayah tuan puan, sumbernya, perut ini adalah sumber syahwat. Bila kita tahu lepas ni, patutlah bila aku kenyang melampau je, kenyang je kan, aku rasa macam hati aku jadi berat. Cuba kita cek sama-sama. Patutlah bila aku kenyang sangat kan, hati aku rasa jadi berat. Aku malas nak solat, malas nak beribadah, nak baca Quran pun mata berat. Kaki berat nak solat, nak berdiri lama. Nafsu semakin kuat. Dia jadi malas, dia jadi nak baring je, dia nak scroll je TikTok. Kan, dia nak lek-lek lu. Kan. Dia lupa. Rupa-rupanya bila perut dah penuh, dah melampau penuh, maka dia telah memenuhi sumber syahwatnya, penyakitnya dan pelbagai bencana sebenarnya dia sedang mengundang.
Kan? Jadi kita tengok ada satu lagi hadis Nabi. Kan? Sebenarnya mengambil makanan yang sedikit dapat menjernihkan hati, menguatkan kefahaman dan merendahkan nafsu serta melemahkan hawa dan juga kemarahan. Tapi kalau kita ambil makanan yang banyak, maka kita lihatlah, kita dengarlah sama-sama hadis Nabi ini. Nabi kata apa? Orang mukmin makan dengan satu perut sahaja, manakala orang kafir makan dengan 7 perut. Sekarang ni kita tanya diri kita, hey perut, kau 1 ke kau 7? Sah. Hadis daripada Al-Bukhari 4974. Siapa lepas makan je rasa malas nak solat. Siapa lepas makan rasa malas nak baca Quran. Siapa lepas makan dia rasa macam nak baring je. Letih. Kan. Siapa rasa tu? Siapa rasa? Nabi kata apa? Orang mukmin makan dengan 1 perut. Tetapi orang kafir makan dengan 7 perut. Sekarang ni kita tanya kat diri kita. Perut, perut. 1 ke 7? 1 ke 7? Persoalan je kan. Nanti dia balik dia tanya dekat kawan dia kan. Oi, perut kau 1 ke 7? Kan? Cuba jawab. Perut kau 1 ke 7? Kawan pun jawab. Perut aku ada 1 lah. Nasib baik. Nasib baik. Itu perut orang mukmin. Nabi kata tu perut orang mukmin. Mujur kau tak sebut 7. Kenapa dengan 7? 7 tu perut orang kafir. Okay? Perut orang kafir ada 7. Okay? Jadi kita dah tahu dah. Oh, aku orang mukmin, aku nak perut yang 1 saja. Jadi tidak perlu memenuhi perut dengan 3/3 makanan. Cukuplah 1/3 makanan, 1/3 air dan juga 1/3 pernafasan. Boleh? So ibu ayah, tuan-puan, kejap lagi dah nak rehat kan? Kejap lagi dah tengah hari, nak makan tengah hari, betul? Kita praktis 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 pernafasan. Boleh? Boleh praktis tak kejap lagi ni? Kejap lagi dah nak makan kan? Dah nak rehat kan? Kejap lagi nak pukul 1, pukul 12 ni. InsyaAllah. Sama-sama kita praktiskan. Kalau rasa macam nak makan banyak, ingatlah hadis Nabi ni. Kan Nabi kata apa? Orang mukmin makan dengan 1 perut. Tapi orang kafir makan dengan 7 perut. Kalau aku makan banyak, jaga-jaga. Hadis Nabi dah sebut dah ni. Kan? Okay? Sebab apa? Kita tak nak jadi malas. Bila kita dah makan banyak, kita akan jadi malas nak beribadah. Kita berat. Berat nak beribadah. Perut senak. Ingat, kalau perut senak, senang ke nak rukuk, nak sujud? Berat sakit dia rasa macam bongkok badan. Kan? Bongkok badan kita. Kan? Betul tak? Jadi kat sini siapa yang nak merawat hati? Siapa yang sedang mencari rawatan untuk hati? Kan? Kita ni nak rawat hati, tapi rupa-rupanya kita tak jaga apa yang masuk ke dalam badan kita. Betul tak? Kan? Kita ni sibuk nak cari rawat hati. Rasa macam hati macam gelisah, tak tenang. Rasa macam panas, rasa macam berat, sunyi, kosong. Kan, mula datang perkara-perkara tadi tu. Dia lupa sebenarnya dia nak merawat hati dia. Tapi dia lupa jaga satu perkara, iaitu kalau ini pintu pertama, ini pintu kedua. Apa pintu kedua? Makanan. Dia memenuhi perut dia dengan makanan dan menyebabkan dia rasa malas dan beribadah. Kan? Dia dah mula membuka pintu laluan untuk siapa? Untuk musuh dia, serang dia. Siapa musuh dia? Syaitan. Kan? Kita dah belajar kan sebelum ni, apakah pintu-pintu laluan yang boleh dibuka, yang kita buka sebenarnya untuk menjemput syaitan duduk di dalam hati kita. Salah satunya adalah makan yang berlebihan. Waalaikumsalam Puan Zulia. Alhamdulillah, selamat datang. Lagi sikit dan nak habis. Alhamdulillah. Okay, lagi sikit dah nak habis. Bantu saya ketuk-ketuk skrin boleh? Kita dapat 10k. Bantu saya tekan butang share. Masya Allah, tabarakallah. Baik hatinya semua orang yang masuk dalam ni. Saya doakan semuanya dikurniakan keberkatan masa, dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Okay, baik, kita teruskan. Apakah punca yang menyebabkan hati kita semakin sakit?
Ibu ayah, tuan puan yang baru masuk dalam live ni, bantu saya ketuk-ketuk skrin sikit dan juga tekan butang share. Topik yang saya bincangkan, yang saya kongsikan hari ini iaitu berkenaan tentang punca-punca hati kita boleh dihinggapi penyakit. Rupanya hati kita pun senang dijangkiti penyakit, kan? Tanpa kita sedar. Rupa-rupanya hati kita berpenyakit. Sebab apa? Tadi yang awalnya, nanti kita pergi recap balik sebelum kita tutup. Okey, saya teruskan seterusnya yang kelima iaitu tidur yang berlebihan. Ada sahabat kita maklumkan dekat situ ya. Kita punya slot terapi Quran ni pukul 11 hingga 12 tengah hari setiap hari. Jadi jangan lupa masuk everyday, insya-Allah. Allah rezekikan saya sihat. Allah rezekikan saya untuk bernafas lagi. Saya akan duduk di sini di Rumah Dakwah Digital Center selama sejam pada pukul 11 hingga 12 tengah hari untuk berkongsi topik di bawah payung terapi Quran, insya-Allah. Terima kasih Ibu Ayah. Jadi kita lihat apakah punca sebab-sebab hati kita berpenyakit. Yang kelima adalah tidur berlebihan. Tidur ni rasa-rasa perlu ke tak perlu? Ibu Ayah, tidur ni perlu ke tak perlu? Tak perlu tidur ke? Kalau tidur ni boleh menyebabkan hati berpenyakit. Okey, kalau macam tu saya tak tidur lah lepas ni. Janganlah gitu Ibu Ayah Tuan Puan. Kita nak tengok tidur yang macam mana. Tidur ni memang perlu. Syok tidur memang syok. Memang syok dan kusyok. Memang best. Lagi-lagi dalam majlis ilmu. Kan? Betul tak? Setuju tak? Kan Puan Sarah? Dalam majlis ilmu ni, kalau kita bawa kawan kita yang tak biasa dengan majlis ilmu lah, confirm dia akan terlelap. Bukan kawan kita je, kita pun. Setuju tak? Cuba komen. Cuba komen setuju. Kalau dia tak biasa, kadang-kadang dalam masa sejam pun dia rasa macam berat berat nanang mata dia berat. Tak boleh tahan. Memang nak kena tidur. Dapat pahala tak? Dalam majlis ilmu tu kan Puan Mashita, Puan Zulia, kalau kita hadir majlis ilmu, kita dapat dua perkara. Satu, pahala. InsyaAllah satu pahala. Yang kedua, ilmu. Tetapi bagi yang tidur, dia dapat apa? Dia dapat tidur dan juga pahalanya. Ilmu dapat tak? Ilmu tak dapat lah. Dia tidur. Kan? Kejap Ibu Ayah. Tuan-puan sekalian. Gatai. Okay. Setuju. Tidur tu memang perlu. Tapi bila dia berlebihan, tidur yang berlebihan, dia boleh menyebabkan matinya hati. Dia boleh buatkan kita lalai dan mensia-siakan masa. Antara perkara yang membinasakan yang paling besar kepada anak Adam ialah tidur. Tidur yang berlebihan boleh mematikan hati, memberatkan badan. Ni kita cek betul tak? Kalau aku ni jenis orang yang banyak tidur, betul tak ni? Dia mematikan hati, memberatkan badan, mensia-siakan waktu dan menyebabkan kelalaian dan kemalasan. Siapa pernah rasa bila dia tidur lebih je kan? Dulu masa zaman muda kan? Memang kuat tidur, kaki tidur. Masa zaman muda, masa zaman sekolah menengah, memang kaki tidur. Orang kata tak apalah, budak-budak belajar memang berat kat sini kan, jadi dia letih nak tidur. Tapi ni kalau dah, ni bukan sekolah lagi ni sekarang dah jadi mak bapak orang ni, apa cerita ni? Apa cerita tidur sampai pukul 11, pukul 12 baru bangun? Kan? Pukul 11 baru bangun, selamat pagi semua. Apa yang akan, bila kita tidur berlebihan, kita akan, hati kita tu boleh mematikan hati, boleh memberatkan badan. Masa of course, dan memang sia-sia dah, tidur lama sangat. Malas. Ni kena ingat. Dia jadi malas. Tidur sebenarnya ada yang makruh dan ada juga yang memudaratkan. Ada makruh rupanya. Mari kita tengok. Tidur yang paling baik sekali ialah di saat waktu kita perlukan tidur. Itulah tidur yang paling baik. Kalau rasa macam sekarang perlu tidur tak?
Tak perlukan lagi. Okey, tak apa. Teruskan. Mungkin kalau nak buat urusan kerja kan, teruskan. Tapi ni tak. Diperlukan ke tak perlukan ke, tidur. Dia macam baby pula Patutnya dia ikut waktu baby. Baby tidur 8 jam, 12 jam. Dia pun sama nak macam baby. 12 jam, 8 jam. Ni macam mana ni? Baby lagi ke ni yang dah besar ni? Kan? Okey. Lagi, tidur di awal malam lebih bermanfaat berbanding dengan tidur pada akhir malam. Tidur di awal malam lebih bermanfaat. Kemudian, tidur pada pertengahan siang hari, macam kita sekarang ni, kita tengah siang ni. Okey, tidur pada pertengahan siang hari lebih utama berbanding tidur pada waktu pagi ataupun waktu petang. Boleh dapat ke ni point ni? Maknanya tidur waktu sekarang ni, that's why kalau siapa yang masuk live ni dan dia tertidur, dia memang sedang dalam fasa qailullah. Silakan. Fasa qailullah. Tidur sekejap pada waktu tengah hari. Tidur pada siang hari ini lebih utama daripada tidur waktu pagi. Lepas subuh dia tidur. Okey tak? Tidak digalakkan. Kerana apa? Kerana tidur pada dua waktu itu kurang memberi manfaat, iaitu pada waktu pagi, awal pagi dan juga pada waktu petang lepas asar. Dua waktu ini adalah kurang bermanfaat, sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan kecuali dengan tujuan untuk berjaga malam. Kalau tak ada tujuan, jangan tidur waktu pagi selepas subuh dan juga tidur petang selepas asar. Jangan. Itu memudaratkan. Tidur yang makruh bila pula? Apabila kita tidur di antara solat subuh dengan naiknya matahari. Makruh. Kerana waktu tersebut adalah waktu rezeki dan keberkatan. Kita tengok, kita dah tahu dah, ni waktu ni boleh tidur, ni tak boleh tidur, ni makruh tidur, ni mudarat kalau tidur. Kita dah belajar dah. Okey, boleh dapat ke tadi? Antara tidur yang juga tidak bermanfaat ialah tidur pada awal malam selepas waktu maghrib. Ingat ni, yang tidak bermanfaat. Rasulullah memakruhkan tidur pada waktu tersebut antara maghrib. Maksudnya lepas maghrib letih sangatlah balik kerja. Hari ni meeting daripada pagi pukul 6 sampailah pukul 7. Straight back to back. Tidur. Lepas solat maghrib dia tidur. Tidak digalakkan, tidak memberi manfaat. Nabi memakruhkan tidur pada waktu tersebut. Kan? Jadi sebenarnya bila kita tidur yang banyak boleh mensia-siakan umur kita. Perasankan kita dikurniakan 40 tahun. Bayangkan kalau kita tidur 12 jam, separuh umur kita adalah tidur. Maka kita tinggal 20 tahun. 20 tahun tolaklah waktu kita balik ke semua. Bahagikan lagi waktu tidur separuh, waktu makan lagi, tolak waktu ibadah pun rupa-rupanya tinggal separuh. Kalau 20 bahagi 2 tinggal 10 tahun. 10 tahun tolaklah itu, tolak ini, berapa tahun je kita beribadah rupanya. Kan? Sikit sangat. Tapi itulah kita mendambakan syurga. Bayangkan kalau 10 tahun tolak tu, tolak ni tinggal lagi 5 tahun. 5 tahun ibadah, tolaklah ibadah yang tak khusyuk, ibadah yang lalai yang ditinggalkan dan sebagainya. Tolak 5 bahagi 2 lagi. Tinggallah 2.5 tahun. Sikitnya ibadah. 2 tahun lebih je. 2 tahun lebih. Hidup 40 tahun. Ibadah 2 tahun je. Macam mana ni? Mengharapkan syurga Allah. Kan? Mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, nak masuk syurga ya Allah. Nak masuk syurga ya Allah. 2 tahun je dapat beramal ni. Okay? So, tidur itu yang telah kita sia-siakan umur kita, kan? Dia meluputkan, apa lagi? Tidur ini dapat meluputkan tahajud, melembapkan tabiat diri, mengeraskan hati. Sedangkan umur merupakan permata yang paling berharga, malah merupakan modal manusia yang boleh diperniagakan. Sebab itu kalau kita tengok habit orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sukses dalam bisnes, ini kalau kita nak sebut tentang bisnes lah ya. Orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sukses, mereka sangat menghargai masa. Mereka bangun seawal 4 pagi, 5 pagi. 4 pagi, 5 pagi.
Awal itu mereka bangun dan mereka tidur. Kurangnya masa mereka tidur. Barangkali ada yang tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam. Bukanlah dia ikut waktu baby punya tidur 9 jam, 12 jam. Itu baby. Cukup-cukup lah jadi baby. Cukup-cukup jadi baby. Okay? Kerana memperbanyakkan tidur boleh mengurangkan umur kita. Bukan makin bertambah, ibu ayah, tuan puan. Makin kurang sebenarnya umur tu. Walau bagaimanapun, dia tidak bermakna seseorang itu tak perlu tidur langsung. Perlu tidur. Cuma, kerana kalau tidak tidur langsung juga, bahkan mengundang kemudaratan lain kepada jiwa, betul tak? Dan kepada hati. Jadi, balance. Balance. Waktu tidur. Mungkin ibu ayah tidur pukul 10 malam. Tidur. Lepas tu bangun 4 pagi, 5 pagi kan. Waktu macam tu. Kemudian waktu tengah hari, Qailullah sekejap. Ni kejap lagi kita boleh Qailullah dah. Kejap lagi saya habis ni, ibu ayah boleh dipersilakan Qailullah. Ambil lah masa setengah jam. 12 ke 12.30. Boleh Qailullah. Jangan 12 sampai pukul 2. Ni bukan Qailullah dah ni. Dia dah tidur dah betul Okay. Tidur tu perlu, bukan saya kata tak perlu langsung, tapi kita dah tengok tadi apa tidur yang makruh, tidur yang mudarat, tidur yang bagus, yang paling baik, kita dah belajar dah tadi kan. Jadi tidur itu sebenarnya seperti sebahagian kematian kan. Dan yang paling kita rugi sebenarnya adalah bila kita banyak tidur ni, kita hilang peluang bangun tahajud sebenarnya. Bila terlalu banyak tidur, kita hilang peluang untuk kita bangun lebih awal, untuk kita menghadap Tuhan kita lebih awal. Sebelum kita menghadap dunia ini, kita hadap kepada Tuhan kita, Allah, pada waktu pagi terlebih dahulu. InsyaAllah sama-sama kita usahakan sebelum kita menghadap dunia, untuk mengerjakan dunia datang kepada kita, kita datang dulu kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh? Dan yang terakhir sekali, apa yang menyebabkan hati kita ini berpenyakit, iaitu Puan Fiza, angan-angan kosong. Inilah yang mengundang hati kita berpenyakit. Apa dia? Angan-angan kosong. Kita pernah dengar kan angan-angan Mak Jenin? Siapa pernah dengar kat sini? Kalau orang lama kat sini mungkin pernah dengar lah kisah angan-angan Mak Jenin. Kan? Okey, angan-angan Mak Jenin. Okey, tidur yang berlebihan, angan-angan kosong. Angan-angan kosong ini merupakan punca kepada penyakit hati. Ni yang paling halus ni, angan-angan kosong. Okey, angan-angan kosong ni sangat halus dan sangat bahaya. Dia merupakan punca kepada penyakit hati. Angan-angan kosong ni dia adalah modal bagi orang yang muflis. Muflis Siapa kat sini angan-angan kosong? Ni modal dia ni. Orang yang muflis ni lah dia punya modal. Angan-angan kosong. Dia banyak plan. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Sampailah plan Z dia ada. Dan dia banyak impian. Salah ke? Tak salah. Orang kata berimpianlah kan percuma. Betul percuma? Berimpianlah kan percuma. Ya betul percuma. Tapi jangan sampai impian itu jadi angan-angan kosong. Seperti angan-angan Mak Jenin kan. Angan-angan kosong ni dia macam tu lah. Banyak plan, banyak impian. Tapi dia tak buat apa-apa pun. Dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa pun. Kan dia sekadar tulis impian dekat vision board dia je. Not ni. Tapi dia tak pergi ke arah tersebut. Dia tak cuba untuk merealisasikan satu persatu. Cubalah kan. Cuba. Kan? Jadi dia biarkan sebagai angan-angan kosong. So, angan-angan kosong ni dia sebenarnya merupakan sebuah lautan yang tidak bertepi. Macam lagu dah Okay, bahkan ada tokoh menyatakan angan-angan kosong ini merupakan modal bagi orang-orang yang muflis. Dia tidak lebih daripada janji-janji palsu syaitan. Hayalan-hayalan yang mustahil nak dicapai. Jadi angan-angan kosong ni dia mempermainkan orang yang melakukannya. Tidak ubah seperti analoginya seperti anjing-anjing bermain dengan, bukan dengan bayang-bayang tetapi dengan bangkainya. Angan-angan tanpa usaha
Betul, jadi angan-angan kosong. Jadi kita ni nak berangan boleh tak? Nak berimpian boleh tak? Boleh. Tak salah pun untuk berimpian. Tetapi bagaimana untuk kita mencapai impian tersebut? Ada usaha kita letakkannya. Tidaklah kita meletakkan sampai 100 impian, lepas tu buat apa? Aku tidur 12 jam satu hari. Nak buat apa tidur 12 jam satu hari, tapi impian sampai 100 dia list. Dia tak buat apa pun dengan impian dia. Itulah angan-angan kosong. Kan? Dia tidak ubah seperti apa? Anjing yang bermain dengan bangkainya. Seseorang yang berangan kosong ini, dia macam nak mendapatkan kekuasaan, pemerintahan, dia nak kembara ke seluruh dunia, dia nak dapatkan banyak harta, wanita-wanita, anak-anak muda. Hanya seorang yang bermain dengan khayalan dia sahaja. Sedangkan dia tetap berada pada tahap yang sama, tahap lama, dan dia tak buat apa-apa perubahan dalam diri dia pun. Kan? Dia tak buat apa-apa, dia just aku nak mengembara di seluruh pelosok dunia. Kan? Aku nak jadi seorang raja. Lagi, aku nak dapatkan 4 orang wanita-wanita cantik di sisiku. Gitu kan. Nak dapatkan anak, nak kembara di dunia. Macam-macam lagi dia senaraikan. Tetapi apa yang berlaku? Tidurnya lebih, angan-angan dia banyak. Kan. Jadi, janganlah kita jadi seperti itu, kerana dia hanyalah seperti tangan kosong. Angan-angan tu sebaliknya yang ada di hadapannya bukan apa yang diangan-angankannya, sebaliknya hanyalah tangan kosong dan tikar usang yang ada di hadapannya saja. Itu macam analogi perumpamaan saja. Jadi apa kita nak buat ni? Macam mana ni? Saya ada dah 100 impian. Tu angan-angan kosong ke? Kan? Tu angan-angan kosong ke? Jadi kita kena jadilah, ada perbezaannya angan-angan kosong, orang yang berangan-angan kosong dengan orang yang mempunyai himmah. Komen. Himmah. H-I-M-M-A-H. Himmah. Orang yang ada himmah yang tinggi. Dia bukan sekadar fikir, tetapi dia bertindak. Dia bukan sekadar berfikir, dia bukan sekadar ada 100 list dia punya impian, tetapi dia bertindak dengan ilmu dan juga amal. Itu adalah himmah. Amalan itu mendekatkan dirinya kepada Allah dan juga masyarakat. Siapa dekat sini, dia banyak dah plan dia, tapi susah nak mula. Himmah, betul Puan Zulia dengan Puan Masyita. Siapa dekat sini, dia banyak impian, dia dah senaraikan lebih kurang dalam 100 mungkin 1000 impian, tapi dia susah nak mulakan. Siapa kat sini macam tu? Jadi hari ni kita nak tengok, kita dah nampak dah perkara yang boleh menyebabkan hati kita berpenyakit. Saya recap. Pertama, lidah tak jaga kerana bercakap yang berlebihan. Kedua, mata tak jaga, meliar pandangannya. Ketiga, pergaulan yang tidak terkawal, berkawan dengan orang yang tak baik. Kemudian makan berlebihan, perutnya penuh 3/3. Kemudian tidur berlebihan, mungkin 12 jam ke 14 jam sehari. Dan seterusnya, dia hidup dengan angan-angan yang kosong. Hati dia tak rosak sekaligus, ibu ayah tuan puan. Dia bukan sekali rosak, sekaligus dia satu hari dia rosak. Bukan. Tapi dia rosak sikit demi sedikit asbab daripada apa yang kita lakukan. Yang saya sebut tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul? 6 perkara tu dia buat sikit demi sedikit. Dia kumpul hari demi hari, sikit demi sedikit. Dia lupa dan dia tak sedar, rupa-rupanya hati dia sedang menghidapi penyakit. Kan? Hati dia tak akan rosak sekaligus. Dia akan rosak sikit demi sedikit. Dan masalahnya, kita rasa tak semua perkara tu? Dan kita rasa macam biasa. Tu masalahnya kan. Bila kita tahu dah hati kita ni berpenyakit, kita rasa macam biasa dah. Kan. Biasa je. Kan. Tak ada apa-apa. Okay. Jadi kalau live ini bermanfaat, komen Alhamdulillah. Cuba komen. Bermanfaat tak live saya, sharing saya? Best ke? Kan, seronok ke, okey ke, dapat tak point, dapat tak ilmu? Cuba komen sikit. Alhamdulillah Cikgu Ika, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nadia, Puan Zulia. Terima kasih semua, Puan Zaliha.
Cikgu Ika. Okey, baik. Jadi, sebelum saya berakhir, saya nak ajak kepada ibu-ibu dan puan-puan lah terutamanya ya, untuk hadir ke seminar terapi Al-Quran Advance pada bulan 5 ini. Kita bermula dengan tarikh 2, 3, 9, 10, 16, 17. Setiap hujung minggu sebenarnya kalau ikutkan satu ahad lah tarikh yang saya sebutkan tadi selama 6 siri. Kita kelas seminar tersebut akan bermula pada jam 5 pagi sehingga 5.30 pagi. Ibu ayah, ibu-ibu lah terutamanya, ibu-ibu puan-puan, jangan lupa daftar ke dalam seminar tersebut. Kita bukan sekadar dengar saya cakap macam ni, bukan, tapi kita ada teknik untuk merawat hati kita dengan Al-Quran sebagai, yalah, kita nak jadikan Al-Quran sebagai terapi hidup kita, untuk merawat emosi kita yang penat, yang lelah, kan, yang sakit, yang kosong, yang sunyi. Kita nak merawat emosi kita ini dengan panduan daripada Al-Quranul Karim. Dan saya bantu insyaAllah step by step untuk kita refleksi dengan menggunakan teknik journaling dalam sebuah buku refleksi yang betul insyaAllah. Boleh ibu ayah sekalian? Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudi stay bersama saya sehingga akhir. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. 10K. Alhamdulillah. 10 butang share. Terima kasih semua yang memberi sokongan kepada live di rumah dakwah Digital Center. Mudah-mudahan ibu ayah, saya doakan dikurniakan permudahan, dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu Taala dalam sebarang urusan. Mudah-mudahan perkongsian saya ini menjadi satu titik tolak untuk kita. Mungkin ada kita buat, kita cuba untuk buang sikit demi sikit, kita cuba ubah. Kita tak akan berubah sekaligus ibu ayah tuan puan. Kita tak akan berubah dalam masa satu hari. Mungkin dia akan ambil sometimes, kita akan take time, betul tak puan? Puan-puan ibu-ibu insyaAllah. Tapi kita cubalah, kita cuba sama-sama insyaAllah. Sebab tu kalau ada majlis ilmu, masuklah. Untuk kita menegur hati kita, untuk memberi ketenangan pada jiwa kita. Sekadar itu saja daripada saya. Allahu a'lam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sama-sama. Terima kasih juga untuk semua yang hadir pada tengah hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Kita jumpa lagi esok insya-Allah.